Selamat datang Tuan ke rancangan podcast Jabatan Migresen Malaysia Negeri Johor. Jadi Tuan berkaitan dengan bahagian pekerja asing. Mungkin dari sudut peribadi, apa perkara yang masyarakat sering salah faham berkaitan dengan pekerja asing yang bekerja sebagai pembantu rumah asing? Mungkin Tuan boleh jelaskan? Ya, terima kasih. Dari segi sudut peribadi saya lah, saya menganggap bahawasanya pekerja-pekerja ni adalah especially adalah orang asing lah kan. Betul. Jadi majikan ni mengambil remeh tentang perkara pekerja asing ni. Because satu, dia beranggapan bagi setengah pihak, bagi yang tidak mengajikan pekerja asing ni, dia beranggapan bahawa pekerja asing ni mengambil alih tugas ataupun alih peluang pekerjaan bagi rakyat Malaysia untuk bekerja. Yang keduanya, mereka ni dibayar gaji. So mereka bebas untuk dibuat apa sajalah. Betul. Tanpa memikirkan tentang hak asasi mereka sebagai seorang pekerja dan sebagainya. Dan yang ketiga, pembantu rumah asing ni bagi diorang mudah. Kita boleh tukar bila-bila masa tanpa kita menyedari bahawa sebenarnya prosedur untuk mengambil dan menggantikan pekerja asing ni ataupun pembantu rumah asing ni bukan satu perkara yang mudah. Walaupun banyak pembaharuan ataupun banyak perubahan yang kita telah lakukan untuk memudahkan pengambilan kerja asing ni, and yet kita perlu membuat beberapa langkah yang kadang-kadang mungkin bila majikan ni tak biasa ataupun kali pertama ataupun dah lama tak melakukan proses ataupun prosedur pengambilan pekerja asing ni akan menghadapi masalah. Jadi dan juga setengahnya beranggapan bahawasanya orang asing ni sentiasa melakukan kesalahan, melakukan jenayah ialah atas sebab budaya, atas sebab sosial dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ataupun pandangan-pandangan ataupun tanggapan sebegini rupa lah selalunya menjadi cabaran kepada kita, rakyat Malaysia dan juga kepada jabatan lah. Sebab Jabatan Immigration Malaysia ini especially-nya adalah bahagian pekerja asing ni mengendalikan pekerja-pekerja asing dan untuk melegalkan ataupun mengikut undang-undang kepada negara macam mana kita perlu mengambil pekerja ini tadi. Jadi isu-isu tentang legal obligation, legal tender dan sebagainya amat kita titik beratkan lah. Baik, jelas Tuan. Oh